Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan BMMB 3213 Tugasan 2 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 2 orang, iaitu saya, Sulaiman Hamidi bin Zakaria, dan rakan seperjuangan saya iaitu Muhammad Dani Hakim bin Khushairi Amir. Okey, baik. Dalam era pendidikan digital hari ini, kaedah pengajaran tradisional seringkali kurang menarik minat murid yang terdedah dengan kepesatan dunia maklumat. Pengintegrasian teknologi dalam PDP bukan sekadar memindahkan buku teks ke skrin, malah ia menjadi pemangking kepada pendekatan didik hibur. Didik hibur dengan izin edutainment bertujuan untuk menggabungkan elemen hiburan yang menyeronokkan dengan proses pembelajaran yang serius. Apabila digabungkan dengan teknologi, ia mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih dinamik, interaktif dan memotivasikan murid untuk kekal fokus sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang dipilih oleh kami ialah pendekatan didik hibur. Kami menggunakan pendekatan didik hibur adalah kerana sangat sesuai terhadap murid tahun 4. Kami memilih DSKP tahun 4 bagi tugasan ini. Pendekatan didik hibur merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan elemen pendidikan mendidik dengan unsur hiburan secara sistematik dan terancang. Secara ringkasnya, pendekatan ini adalah mendidik sambil berhibur atau bermain. Definisi mengikut konsep. Perkataan didik bermaksud memelihara, menjaga dengan hati-hati dan mengajar. Hibur pula bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati. Secara rumusannya, didik hibur adalah pendekatan yang menekankan suasana pembelajaran yang santai, ceria dan menyeronokkan. Namun begitu, pendekatan ini tetap berfokus kepada pencapaian objektif pembelajaran yang ditetapkan dalam sukatan pembelajaran. Objektif bagi pendekatan didik hibur ini. Yang pertama adalah mengurangkan kebimbangan, mewujudkan persekitaran yang tidak menakutkan sekaligus mengurangkan rasa tertekan murid terhadap guru atau subjek yang sukar. Yang kedua, meningkatkan motivasi, menarik minat murid untuk hadir ke kelas dan fokus terhadap pengajaran dengan lebih bersemangat. Seterusnya, penlibatan aktif murid, memastikan murid terlibat secara menyeluruh, fizikal dan mental dalam aktiviti PDP. Bukan sekadar mendengar syarahan guru atau input yang diberikan. Pembelajaran bermakna merupakan objektif pendekatan didik hibur juga. Pembelajaran bermakna adalah memastikan ilmu yang disampaikan lebih mudah difahami, diingati dan dihayati oleh murid melalui pengalaman yang menyeronokkan. Dalam perbentangan ini, kami menggunakan 2 jenis bahan, iaitu bahan multimedia dan bahan autentik. Bagi bahan multimedia, guru menggunakan aplikasi teknologi seperti Canva dan Quizizz dalam sesi penilaian kefahaman murid. Elemen permainan seperti mata dapat mengubah suasana pembelajaran yang serius kepada suasana yang menyeronokkan. Bagi bahan autentik pula, guru menggunakan klip video pendek yang diambil dari sumber internet seperti TikTok dan YouTube. Murid akan menonton dan menghafal lirik lagu yang digunakan. Lalu, murid harus menyanyikan di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Fokus dokumen standard kurikulum pembelajaran DSKP. Kami memilih DSKP tahun 4. Kami memfokuskan 5.0 iaitu aspek tata bahasa dalam DSKP. Standard kandungan yang difokuskan ialah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.
Standard pembelajaran pula ialah 5.1.2 iaitu memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks. Pertama iaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kedua pula ialah kata kerja pasif. Okey, baiklah. Kami menyediakan 3 contoh pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan didik hibur ini. Contoh yang pertama, didik hibur menggunakan bahan multimedia bagi pengajaran. Kami menyediakan bahan multimedia menggunakan aplikasi Canva bagi menyampaikan input terlebih dahulu kepada murid-murid. Kami memfokuskan kata kerja pasif dalam penyampaian input ini. Seterusnya, kami menggabungkan aktiviti kuis bersama murid menggunakan aplikasi Canva juga dalam menarik minat mereka dan meningkatkan tahap kefahaman mereka dalam pembelajaran dan pengajaran sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Waalaikumsalam. Semangat ke nak belajar hari ni? Semangat. Hari ni belajar apa? Kata nama. Oh, kata kerja. Okey, hari ni kita akan belajar kata kerja, okey? Okey. Hari ni kita akan memfokuskan kata kerja pasif. Siapa tahu kata pasif tu apa? Kerja pasif tu apa? Saya nak cuba juga. Apa dia? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang memberikan penekanan kepada benda atau orang yang dikenakan perbuatan objek. Ia biasanya terbentuk daripada kata kerja aktif transitif. Okey, bijak Ikhwan baca kat sini lah. Okey, bagi bijak Ikhwan. Cuba Ikhwan dibaca. Okey, tak apa. Ikhwan, usaha yang baik. Okey, minggu lepas kita dah belajar kata kerja aktif transitif. Jadi, minggu ni akan kita belajar kata kerja pasif. Okey, bentuk kata kerja pasif iaitu mempunyai imbuhan di, kan atau di ada. Contohnya ditulis, diambil dan dimasak. Okey, apa yang kamu faham apabila baca kat sini? Kata kerja di halaman tu. Di halaman? Salah. Mengikut struktur ayat kita ada jadi kita ada objek dan predikat, okey. Kata kerja perlu ada di predikat. Okey, sebelum tamatnya pembelajaran kita hari ini, saya ada satu permainan untuk semua. Wow. Semangat kan? Semangat kan? Semangat. Okay, ini permainan kita pada hari ini kata kerja pasif. Jadi permainan kita adalah membina ayat berdasarkan gambar. Okey, gambar saya akan bagi gambar. Tengok teka perkataan apa, perkataan kata kerja pasif apa, dan bina ayat berdasarkan perkataan tersebut. Okey. Dah bersedia? Ready ya? Okey. Gambar yang pertama. Perkataan apa? Perkataan apa kan kamu gambar bagi kata kerja pasif ni? Membaca cikgu. Membaca adalah kata. Salah. Dibaca tu. Dibaca betul. Bagus Ikhwan. Ikhwan sangat bagus. Okey. Ingat ayat berdasarkan perkataan dibaca itu. Kamu ada masa 30 saat. Saya cuba boleh cikgu? Boleh. Tanya. Buku itu dibaca oleh Amoy. Amoy. Okey. Itu sudah betul, tapi kita tukar perkataan itu kepada yang lebih sopan. Sebab Amoy bukan bahasa Melayu. Jadi kita ambil buku dibaca oleh kakak. Ya, faham cikgu. Faham? Ada yang faham? Faham. Jika kamu semua faham, ada satu lagi soalan kamu perlu jawab. Okay, ni saya pula dulu. Siapa? Siapa dia? Main bola. Main bola. Okey, apa perkataan kata kerja pasif yang ada kat sini? Di sepak. Di sepak. Okey, betul puan. Okey, bina ayat berdasarkan perkataan di sepak. Cristiano Ronaldo. Boleh. Bola itu disepak oleh Cristiano Ronaldo. Okey, kita tengok jawapan. Kita tengok jawapan siapa yang betul. Okey. Okey, betul Ikhwan. Bola sepak, bola itu ditendang oleh Ronaldo di padang. Okey, ada kamu semua dapat apa yang saya ajar hari ini? Saya ajar apa ini? Kata kerja pasif. Okey, bagus semua. Itu sahaja daripada saya dan terima kasih. Seterusnya, contoh didik hibur yang kedua iaitu didik hibur menggunakan bahan multimedia juga tetapi lebih kepada permainan atau kuis. Kami menggunakan aplikasi Quizizz dalam menyediakan soalan.
Aktiviti ini dijalankan bagi meningkatkan dan mengukuhkan kefahaman murid terhadap tajuk yang telah dipelajari mereka. Kami memfokuskan kepada kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif serta kata kerja pasif. Terdapat 6 soalan yang disediakan. Hal ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Kamu semua sihat? Sihat. Okay, jadi kamu semua ingat tak apa yang cikgu ajar minggu lepas? Ingat. Jadi minggu lepas cikgu dah ajar tentang Kata kerja aktif dan pasif. Okey. Jadi untuk menambahkan lagi ingatan kamu semua, boleh tak cikgu nak main quiz dengan kamu? Boleh. Jadi setiap soalan akan jawab 2 soalan, boleh? Boleh. Jadi soalan yang pertama, Sulaiman cuba baca soalan. Boleh, cikgu. Apakah kata kerja dalam ayat berikut? Ali bermain bola di padang. Saya jawab terus, cikgu. Boleh. Yang mana cikgu? Mana orang? Bermain. Kita tengok Okey, pandai Sulaiman. Soalan yang kedua, Farid. Asal cikgu? Cuba jawab. Ayat manakah yang menggunakan kata kerja aktif? Kucing itu tidur di atas sofa. Oh, kita tengok betul tak? Okey, Oh, pandai. pandai. Soalan ketiga, Puan cuba jawab tak? Saya tak tahu. Apakah kata kerja dalam ayat kami belajar di sekolah? Cuba cari kata kerjaan. Belajar dulu. Belajar ya. Tengok. Okey, Oh, Puan pandai, pandai Puan. Puan. Soalan yang keempat, Farid, cuba jawab. Saya, apakah kata kerja dalam ayat? Nina menyanyi lagu kegemaran. Kata kerjanya B, cikgu. Menyanyi. Okey, Farid pandai. Hey, betul. Soalan yang kelima, siapa nak jawab? Saya lah, cikgu. Sulaiman. Okey. Dalam ayat K itu telah dimakan oleh adik. Apakah jenis kata kerja yang digunakan? Kata kerja. Kita belajar dua je kan, cikgu? Aktif dan pasif. Saya rasa jawapannya B lah, cikgu. Pasif. Okey, selamat pandai dan faham. Dan terakhir. Saya itu. Wah, dah aku dah. Cuba jawab. Ayat yang manakah menggunakan kata kerja aktif? Okey, kalau C tu ayat dia makanan itu dimasak. Jadi dimasak tu pasif itu. Ya. Kalau kita tengok di surat itu ditulis pasif juga itu. Dan kalau B ni kita tengok dia menari di atas pentas. Jadi aktif itu. Jadi jawapan dia B. Okey, baik. Jadi nampaknya saya rasa kamu semua faham dengan apa yang saya ajar minggu lepas. Dan setakat itu saja untuk hari ini. Kedua, bangun. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih semua. Seterusnya, kami juga telah menggunakan didik hibur yang bersumberkan bahan autentik iaitu nyanyian. Kami telah memilih aplikasi YouTube untuk memaparkan sebuah lagu yang menerangkan tentang kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif dalam PDP. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Kamu semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Jadi kamu semua ingat lagi tak apa yang cikgu ajar minggu lepas? Ingat. Jadi kita dah belajar tentang kata kerja aktif transitif dan juga
transitif tak Transitif, transitif. cikgu Anda Sulaiman. Jadi hari ini cikgu nak tunjukkan kepada kamu lagu untuk kamu semua lebih faham dan juga lebih ingat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sebenar. Boleh? Boleh. Wow. Jadi kita nyanyi sama-sama, boleh? Boleh. Jadi murid-murid seronok tak dengar lagu ni? Seronok. Jadi cikgu rasa cikgu nak uji kamu semua dengan kali kedua ni cikgu nak pasang lagu tapi tanpa suara, boleh? Boleh. Cikgu nak dengar kamu nyanyi kuat-kuat, boleh? Boleh. Kita cuba dari awal ya. Kata kerja ada dua jenis, satu transitif dan juga tak transitif. Transitif perlu objek selepasnya. Objek itu adalah kata nama, melihat bulan, mengambil buku, memberikan hadiah, memasang lansir, menarik pintu, bertelah biji rambutan. Tak transitif, tak perlu objek, kerana makna ayat sudah sempurna. Tetapi boleh tambah keterangan, ia dinyatakan dengan lebih mendalam. Contohnya Anda berlari, ayat terduduk, kakak melompat di tepi parit. Contohnya cikgu tersenyum, adik menangis, kakak menyanyi sambil menari. Seronok tak hari ni? Seronok. Jadi cikgu harap kamu semua faham dan boleh mendalami lagi tentang kata kerja ni supaya boleh diamalkan untuk harian. Jadi cikgu rasa itu sahaja pada hari ini. Farid bangun. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jadi terdapat kepentingan di dalam penghasilan produk kami ini. Yang pertama ialah meningkatkan motivasi. Murid akan lebih cenderung untuk terlibat secara aktif kerana elemen permainan ini mengurangkan tekanan kognitif. Yang kedua ialah pengekalan ingatan. Penggunaan elemen visual iaitu multimedia membantu murid untuk mengingat maklumat dengan lebih lama berbanding kaedah syarahan semata-mata. Yang terakhir pula ialah persekitaran yang selamat. Murid tidak takut untuk melakukan kesalahan kerana suasana hibur yang dibina memberikan ruang untuk mereka mencuba tanpa rasa malu atau takut dimarahi. Terdapat beberapa kesan terhadap PDP berdasarkan kepada penghasilan produk kami ini. Yang pertama ialah peningkatan pelibatan. Tahap penyertaan murid dalam aktiviti kelas akan meningkat secara mendadak. Seterusnya ialah hubungan guru-murid.
Suasana kelas yang santai akan merapatkan jurang antara guru dan murid, menjadikan sesi PDP lebih harmoni. Kesimpulannya, pendekatan didik hibur yang disokong oleh teknologi terkini merupakan langkah yang strategik dalam memodernkan sistem pendidikan. Guru mampu untuk mengubah bilik darjah menjadi suatu ruang eksplorasi yang penuh kegembiraan dengan memanfaatkan bahan multimedia dan autentik. Apabila murid berasa gembira, proses pemerolehan ilmu akan berlaku secara semula jadi dan lebih berkesan. Baiklah, itu sahaja pemetangan tugasan 2 daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.